Setiap orang kat dunia ni berimpian untuk ada duit dan harta yang banyak. Tapi tahu tak korang, ada 5 individu yang paling banyak duit dan juga harta yang telah pun dikenal pasti. Nombor 5 adalah Bernard Arnault dan keluarga. Kekayaan Bernard Arnault ni mencecah hampir 182.5 bilion US dollar. Dan dia ini adalah kepala kepada LVMH, iaitu pengasas kepada produk Louis Vuitton dan juga Dior. Nombor 4 pula jatuh kepada Mark Zuckerberg dengan kekayaan yang mencecah 201.9 bilion. Siapa tak kenal Mark Zuckerberg, iaitu pengasas sebelum ini Facebook tapi sekarang dikenal sebagai Meta, yang include WhatsApp dan juga Instagram. Nombor 3 adalah Jeff Bezos, di mana kekayaan Jeff Bezos ni adalah lebih daripada 204.6 bilion USD, dan beliau adalah pengasas Amazon, iaitu platform e-commerce USA. Nombor 2, mungkin ramai yang tak kenal, tapi beliau ini adalah co-founder kepada sebuah syarikat untuk software gaming bernama Oracle. Beliau adalah Larry Ellison yang mengumpul kekayaan sebanyak 212.5 bilion USD. Dan setakat ini dalam ranking indeks orang yang paling kaya di dunia, dalam list ni, cuba korang teka siapa?